Dan kedua-dua pasukan masih buat hantaran pendek untuk menukar strategi. Dan sekarang anda menyaksikan di padang M dan N Sport Center Eco Flora Austin, Johor Bahru. Pada hari ini 20 Jun 2026, hari Sabtu, antara kedua pasukan masih lagi buat hantaran di sebelah kiri padang, akan ke tengah oleh pasukan table melakukan hantaran lintang di bahagian kanan padang, dipintas oleh pasukan Dewa 11. Sekarang ini menyusun rancangan dan mencari rakan untuk dihantar. Seri 17 Chok rakan di sebelah kanan. Jaga gol. Keeper ke depan berjersey 29 yang cuba melari bahagian hadapan Vic untuk pasukan Dewa 11. Sepakan untuk pasukan Dewa 11 kerana berada dalam offside. Nombor 4 KS hantar bola kepada nombor 11 Alang, jadi pemain di bahagian tengah 23 Beruang. Nombor hantar mencari berjersey 19 Nasir, tolakkan ke tengah, hantaran tinggi pula terlepas. Alang Dewa ada ruang yang terbuka dan rembatan dikeluarkan dalam bahaya. Jersey 23 Beruang pada Dewa. Hantar ke belakang untuk KS, tapi bola keluar. Hantaran ke dalam untuk pasukan table. Peluang cuba mengawal pada Nasir, tolakkan ke belakang. Cari 13 Din jadi pertahanan. Cok KS Dewa. Nombor 10 Ais. Lepas pula hantaran yang dilakukan. Terus dapat kepada pasukan Table FC. Peluang ketika ini di bahagian tengah.
Cik rakan di belakang Din. Pada Din kembali. Tolakkan ke belakang untuk penjaga gol. More keeper. Dan terus saja mengeluarkan bola. Diberikan lontaran ke dalam untuk pasukan table. Pintas. Dewa tak bersedia untuk menerima hantaran. Dan tu dia, ada tolakan ke depan. Ais seketika ini mencari ruang di bahagian depan, tinggi pula. Tidak tercapai untuk membuat tandukan yang boleh menghasilkan sesuatu untuk minit yang kelima ini. Misi 9, Taufik Suparno nak bermain di bahagian kanan, dapat kepada Dewa, rebatan jalan jauh tapi tak mengenai sasaran. Mungkin ingin mencuba ketakasan penjaga gol table ketika ini. Cuba mengawal di bahagian tengah. Cik rakan di sebelah kiri. Bola dalam permainan table. Cuba mengawal bola bahagian pertahanan. Akan ke tengah kembali. Membuka ruang. Akan menunggu di sebelah kiri. Terlepas pula. Fazli menjadi pemain pertahanan di bahagian kanan. Lepas cuba dikejar oleh pemain berjersey 29. Vic. Ais. Lepas 1-2. Dapat kembali kepada pasukan table. Ada beberapa rakan yang menunggu. Tolakan ke depan. Ada larian yang cuba masuk ke dalam kotak penalti. Cuba dihadang. Dan sepakan penjuru pertama untuk pasukan table ketika ini. Cuba mencari jaringan pertama. Adakah sepakan penjuru ini berjaya menghasilkan sesuatu? Kan hantaran ke tengah terus saja. Tinggi pula. Melewati palang gol. Terselamat pasukan Dewa 11 daripada percubaan ini yang agak berbahaya jika dapat menemui sasaran. Jok pada goalkeeper. Oh, ada kesilapan. Mencari ruang. Tidak cuba untuk menghasilkan jaringan. Ada peluang rasanya. Dewa main di sebelah kiri padang. Akan ke tengah kepada Taufik. Kembali semula kepada Alang. Tak lepas pula dapat berjaya dirampas. Tolakan ke tengah oleh pasukan table. Tindakan di sebelah kanan. Cuba dikawal di bahagian kanan padang. Cik Rakan menunggu. Mereka boleh membuat hantaran ke tengah terus ke ada penjaga gol
untuk penerima umpanan ini. Alang cuba menggerak di sebelah kiri, tak lepas pula. Akan ke depan, tiada rakan yang menunggu. Dan kepada KS. Berdalang. Cuma mengawal. Berjaya. Akan ke tengah. Peluang. Cok ke belakang kepada goalkeeper. Dan ke depan, Encik Alang ketika ini bermain di sebelah kiri. Ada rakan menunggu di bahagian hadapan. Pada nombor 10. Jabatan Ais tinggi pula. Ada keyakinan yang cuba ditunjukkan oleh pemain-pemain Dewa 11. Kala pasukan table tak sempat untuk mengejar, beruang ketika ini. Cedakan ada Taufik. Ada tolakan. Ais, berjersey nombor 10. Adakah ingin mengambil sepakan ini? Diserahkan kepada beruang. Pemain menunggu. Dan tu dia. Lebatan berjaya di tepis. Tetapi pengadil telah mengangkat bendera. Memberikan isyarat offside. Dan permainan diteruskan oleh pemain table. Tidak menunggu masa, terlepas pula. Dikawal oleh pemain Dewa. Hantar kepada penjaga gol. Nasir pada beruang. Ais ketika ini di bahagian tengah. Bukan di bahagian kanan. Ada Taufik di bahagian hadapan. Berjaya untuk menghantar. Jadi pintas oleh pemain table. Sekarang ini dia bersorangan di bahagian tengah. Jaya meloloskan diri di bahagian kanan. Mencari ruang. Tak kena bola. Dan tu dia. Terjatuh pula. Memberikan sepakan untuk penjaga gol. Mengawal. Dan sepakan penjuru. Yang kedua untuk pasukan table. Bataran. Tadukan. Tetapi tak mengenai sudut. Boleh menghasilkan sesuatu. Terus saja layangan kad kuning untuk pemain table. Kemungkinan menggunakan tangan. Dan Alang tolakan kepada Ais. Terus saja merembat. Tetapi offside pula. Satu through ball yang cuba dilakukan oleh pemain Dewa 11. Tetapi saya masihkan jaringan. Beruang berjaya memintas. Cuba bawa ke dalam. Cedakan. Cuba mendedai ke pertahanan. Dan rematan terus. Jaringan pertama yang menarik dilakukan pemain berjersey 23. Iaitu
satu beruang berjaya melirukan pertahanan dan satu rembatan dengan kaki kanan beliau berjaya menumpaskan penjaga gol table dengan jaringan yang menarik pada minit yang ke-14 untuk mengubah kedudukan 1-0 untuk pasukan Dewa. Dan rebatan yang jauh kena tiang. Sayang sekali cubaan yang dilakukan dari tengah padang hampir saja menjadikan kedudukan terikat. Tapi apakah daya, belum rezeki KS. Sekarang ini pasukan table cuba menggerakkan gerakan di bahagian kanan. Gerakan yang menunggu. Ada dua orang menutup ruang. Adakah berjaya melepasi? Ada tolakan. Dan sepakan diberikan untuk pasukan table. Ada beberapa kawalan ni yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain table ketika ini. Gerakan sepakan, tandukan dikeluarkan. Mengantarakan di bahagian kanan. Menukar dalam permainan. Terlepas pula. Dan ke depan, tiada rakan yang menunggu. Dapat kepada pemain-pemain table. Muka ruang dipintas oleh KS, tidak berjaya. Masih lagi kawalan pemain-pemain table. Cuba mengawal Alang ketika ini. Belakang ke depan. Pemain berjersey 29. Bukan ke tengah. Dikeluarkan oleh pemain table. Beruang berjaya menahan. Rebatan jarak jauh tetapi melambung tinggi pula. Cubaan yang cuba dilakukan tak mengenai sasaran. S malang tetapi pasukan table ketika ini gerakan ada kesilapan berlaku. Serangan balas oleh pasukan table, cuba masuk ke dalam mengawal. Disepakan untuk penjaga gol. Weak. Tapi tiada pemain yang mengejar. Terus kepada penjaga gol table. Ada rakan di bahagian tengah. Rakan di bahagian kiri. Satu serangan. Lepas pula.
Satu tolakan. Pengadil memberikan sipakan untuk pemain table pada jarak 25 meter. Manakala pemain tengah menunggu untuk antaran ini. Lantaran tadukan terus saja terlepas daripada tangkapan. Jadi rakan di bahagian depan. Tolong ke dalam. Ais. Akan di bahagian kanan. Taufik cuba mengawal. Jaya melepasi 1-2 pemain. Dan sekarang ni orang ke dalam. Taufik mengawal di bahagian kanan. Dia menghantar ke tengah. Jaya dapat didapatkan. Dan berikan sepakan untuk pemain Dewa 11. Ais mengambil sepakan ini. Mata terus, tetapi ada sedikit sentuhan dan memberikan sepakan penjuru yang pertama untuk pasukan Dewa 11 dari pelbagai arah dan juga serangan. Berjaya akhirnya mendapatkan sepakan penjuru yang akan diambil antaran lembatan kembali semula, tapi offside kata pengadil. Melakukan serangan di bahagian kanan oleh pasukan table cuba meliukan pertahanan. Ada pemain menunggu di bahagian tengah. Masih dalam kawalan tim table membuka ruang di bahagian kanan. Jaya dipintas. Cari rakan. Tersilap hantar katanya. Bahawa dikawal oleh pemain table. Sekali lagi menyusun gerakan untuk cekkan jaringan penyamaan. Cuba mengawal. Tunggu rakan di mana berjaya melepasi pertahanan lembatan terus. Tidak menemui sasaran. Dan tiupan whistle oleh pengadil menunjukkan separuh masa pertama dihabiskan. Dan kita akan berehat sebentar dan akan berjumpa untuk separuh masa kedua bersama pengulas anda. Izzurusi ada di mana-mana. Bye-bye.
warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di separuh masa yang kedua di antara pasukan table bertemu dengan pasukan Dewa 11. Mana pasukan senai table berjersey merah jambu, manakala Dewa berjersey kuning. Dan mereka dah berjaya mendapatkan satu jaringan untuk pasukan mereka. Pasukan table masih lagi buntu untuk mencari jaringan. Cari ruang yang sebaik mungkin untuk pasukan mereka. Masih lagi buntu untuk mencari jaringan. Gerakan yang cuba disusun oleh pemain table jadi pintas oleh pemain Dewa. Terang ke dalam untuk pasukan table. Cuba lakukan hantaran pendek dan menukar arah di sebelah kiri padang. Cik rakan untuk membuat hantaran. Cuba dipintas, tak berjaya untuk mengejar. Bukan kepada penjaga gol. Cik rakan tengah. Masih dalam kawalan pasukan table. Kerana ke tengah untuk pemain table. Kuat pula. Musik bermain pertahanan kanan untuk pasukan Dewa. Taufik berjaya memintas, melarikan bola, berjaya untuk menarik bola di bahagian hadapan. Ada 3 pemain menunggu. Adakah bola ini akan dihantar? Cuba melepasi pertahanan, masuk ke dalam kotak penalti. Tapi pengadil membiarkan saja. Terus saja pasukan table menukar arah bagi mendapatkan jaringan penyamaan. Ke belakang untuk pasukan table. Mengawal di bahagian tengah. Ini cuba masuk ke dalam kotak penalti. Dia akan menunggu. Ada ruang. Masih dalam kawalan. Jadi pintas oleh pasukan Dewa 11. Cari rakan di sebelah kiri. Bola keluar. Memberikan lontaran ke dalam pasukan table. Setup yang cuba dilakukan oleh pemain table ketika ini. Tolakkan ke depan, kuat pula. Nombor 16 Ayul.
Sebelah kiri KS. Isi 27. Irfan daripada 14. Epul. Ceklakan di belakang hadapan nombor 37. An. Pada pemain 27. Irfan sekarang ni mengawal. Irfan lepas pula. Berikan lontaran ke dalam untuk pasukan table. Makan. Terus memendayakan hebatan. Jaya lepis keluar dan terbuka luas. Jaringan penyamaan untuk pasukan table, mana pemain-pemain Dewa 11 tidak bersedia dan terus saja melakukan percubaan kepada berjagol. Dan jaringan terhasil pada minit yang ke-26 mengikat kedudukan ketika ini 1-0. Ayul ada jersey 20. Lepas pula Okey. Ray akan lepaskan table ketika ini, cuba memperlahankan gerakan setelah berjaya mendapatkan jaringan penyamaan. Akan mudah 1-2. Jadi pintas. 1-2 lagi, selagi ke ruang, berjaya dikeluarkan oleh penjaga gol. Satu antaran teknik yang cuba dilakukan, tetapi penjaga gol berjaya untuk satu tolakan dan memberikan sepakan untuk pasukan table. Dan pemain-pemain Dewa terpaksa membuat pertahanan wall. Hebatan jaya ditepis keluar dan susulan dan berjaya untuk menempaskan jaga gol, terus mengeluarkan bola dalam bahaya, berikan lontaran ke dalam table. Mengawal belakang kanan, 1-2 berjaya dipintas. 37. Sedang kawalan untuk pasukan table ketika ini. Ke arah di sebelah kiri padang. Melepasi pertahanan.
Ruang yang cuba dilakukan oleh pemain Dewa, tapi tak lepas pula. Anam tolakkan belah kiri 27 berlari dengan Irfan. Penjaga gol mengeluarkan bola, tapi masih lagi dalam kawalan oleh pemain-pemain table. Ada rakan bahagian tengah. Terus saja Afiq ketika ini daripada belah kanan cuba untuk arah di sebelah kiri. Cuba melepasi main di bahagian tengah. Irfan mengawal tak lepas pula. Tepat kepada pemain table. Langkah ke depan. Tengah semula. Terus saja mata di sebelah kiri padang. Sedang kawalan. Menunggu rakan. Bola keluar. Tanah ke dalam untuk pasukan antara lintang ini kita lihat satu antaran tinggi sedalam kawalan kata pengadil. Ini meneruskan permainan. Cuba menghantar bola di sebelah kiri. Gerakkan ke belakang untuk pemain table ketika ini. Menuka-nuka hantaran ke tengah semula. Cuba mencari ruang, cuba melasi pertahanan, tak berjaya. Semua pemain Dewa berkumpul, terus menghantar bola ke depan. Larian yang cuba dilakukan oleh pemain Dewa ketika ini. Mencari rembatan. Ada pemain yang menunggu. Sekali lagi cuba masuk dan ada tolakan. Satu sepakan penalti yang berjaya dilakukan oleh pemain Dewa. Satu tolakan dan juga kekasaran yang berlaku. Ketika ini berjisi 37 untuk mengambil sepakan ini. Adakah berjaya untuk menghasilkan sesuatu? Kita menunggu detik-detik caringan penyamaan. Rebatan melambung tinggi pula. Sayang sekali. Satu peluang keemasan yang terbuka. Satu sepakan penalti yang seharusnya boleh mengubah permainan dan juga corak rancangan yang dilakukan oleh pasukan Dewa ketika ini. Setelah pasukan table mengikat kedudukan satu sama. Arah di sebelah kanan, cuma masuk ke dalam kotak penalti. Sedang kawalan. Masuk ruang tembakan. Berjaya tepis keluar. Ada peluang kedua tetapi sepakan penjuru yang didapatkan untuk pasukan table. Satu percubaan yang menarik. Sepakan kaki kiri. Berjaya untuk mencari ruang di bahagian kanan. Jaga gol dan itu dia hantaran lintang. Menunggu saja tolakan ini. Tapi pemain Dewa cuba melarikan bola.
Dan terus saja mengeluarkan bola untuk memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Dewa. Belas Apple mencari Ayan, tak berjaya. Terus saja pasukan table ketika ini mencari ruang di sebelah kiri. Lihat bola itu masih dalam permainan. Gelincir menukar arah, makan oleh penjaga gol berjaya mengeluarkan bola. Makan ke tengah, cerakan di sebelah kanan, sedang kawalan. Tapi cuba membuat antara pendek oleh pasukan table. Kali dipintas oleh pemain Dewa. Irfan. Pul ketika ini mengawal di bahagian tengah. Cok kepada Taufik. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Tapi pengadil memberikan lontaran ke dalam pula. Able ketika ini saya untuk mendapatkan bola, menghantar ke depan, terbuka, tak dapat pula bola itu. Buka ruang kepada pasukan Dewa untuk menyusun gerakan. Epo terlepas. Main table ketika ini menghantar gerakan di bahagian kanan, ke tengah, ke arah sebelah kiri, cek ruang, jaya melepasi rebatan tapi terkena pertahanan pula. Memberikan sepakan penjuru yang kelima untuk pasukan table ketika ini yang cuba menambah jaringan. Batan jauh, jaya ditepis keluar oleh pertahanan Dewa ketika ini. Dah beberapa minit untuk separuh masa kedua dihabiskan, tetapi pemain saja menyusun gerakan untuk mencari jaringan, terus menghantar bola di sebelah kiri padang. Sedang permainan, ada ruang, cuba meriukan pertahanan rebatan tetapi tak menejah jaring. Berjaya meriukan pertahanan Dewa di sebelah kanan. Dan ada isyarat pertukaran pemain oleh pemain Dewa. Ruang telah menggantikan Ayul untuk set yang kedua ini. Irfan, ruang ketika ini
Cuba untuk ruang Taufik. Terus saja dapat kepada beliau. Cuba cari rakan beruang ketika ini. Satu chip ke depan. Taufik, ruang yang terbuka. Satu jaringan. Satu tambahan. Menjadikan kedudukan 2-1. Mengubah situasi dan juga permainan ketika ini pada minit ke-40. Satu permainan yang menarik, tolakan ke tengah dan terus saja melakukan satu chip ke depan dan menghasilkan jaringan yang menarik dengan tendangan kaki beliau menumpaskan penjaga goal table. Jadi kedudukan semasa ketika ini, pasukan table 1, pasukan Dewa 2 dan pemain table sentap dengan jaringan tadi. Dan sekarang cuba mengatur gerakan. Tak berjaya mencari rakan. Tangan ke dalam. Mencari rakan di bahagian tengah untuk pasukan table ketika ini. Cuba mengawal. Cuba mencari jaringan penyamaan setelah ketinggalan ketika ini. Yang mana pasukan Dewa 11 berjaya menambah jaringan yang kedua. Manakala pasukan table setelah mereka cuba menyusun gerakan masih diuntuk untuk menambah jaringan. Kita lihat gerakan ini. Cuba menuju ke arah di sebelah kiri. Ada rakan menunggu. Cuba hantar ke tengah. Satu peluang. Terlepas pula. Tiada rakan dan juga satu tampanan yang dilakukan tetapi tak berjaya menyaksikan jaringan. Satu lembatan jauh-jauh. Berjaya ditapis keluar. Dan satu sepakan yang menarik. Tapi penjaga gol Dewa beraksi agak cukup baik ketika ini. Nak membenarkan sebarang jaringan terhasil. Dan adakah jaringan berjaya dilakukan oleh pemain table? Kita menunggu rebatan sekali lagi. Tapi tinggi pula. Sepakan off volley yang dilakukan oleh pemain table. Terus saja melepasi palang gol. Tidak berjaya mengenai sasaran. Tapi cubaan itu agak menarik. Kita saksikan kalau jaringan itu terhasil, mungkin boleh jadi antara jaringan tercantik dan mendapat fokus. Dan kita lihat ada kekasan berlaku. Dia Puan Michelle oleh mengadil. Yang berlaku ketika ini.
Sepakan daripada luar kotak penalti. Ada wall yang perlu dilakukan oleh pemain Dewa 11. Latan. Dan itu dah jaringan terhasil untuk mengikat kedudukan 2 sama. Pada rembatan ini, dan pengadil meniup whistle untuk menamakan separuh masa kedua. Jadi kita akan berehat sebentar dan akan berjumpa untuk separuh masa ketiga di padang M&M Sports Center Eco Flora, mengubah kedudukan terikat 2 sama antara pasukan dan pertama pengulasan dari Zorosi ada di mana-mana. Bye-bye.
tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di padang M dan M. Dan di antara pasukan Dewa 11 berjersey kuning dengan tulisan 2. Kalau pasukan Table berjersey merah jambu dengan tulisan sama, 2 sama ketika ini. Untuk separuh masa yang ketiga, kita akan menunggu whistle daripada Nadir untuk memulakan aksi. Akan telah dilakukan oleh pemain Dewa, teran-teran ke tengah. Tak percaya disambar oleh pemain-pemain sepakan untuk pasukan Table mengeluarkan bola, mengawal di bahagian tengah. Okay, ini pasukan Table mengawal di bahagian tengah, cuba cari rakan di bahagian depan. Penjaga gol bersedia untuk menangkap kemas. Ke arah awal oleh pasukan Dewa, jaya melepasi, bonceng ruang, sedang kawalan, bunuh ke arah, dia akan menunggu di bahagian tengah, terlepas pula. Dalam kawalan pasukan Table, telakan ke depan, buat pula. Lihat pemain-pemain Dewa ketika ini. Sedangkan di bahagian belakang. Dan sayang sekali apa yang dilakukan oleh pemain Dewa. Melepaskan peluang untuk menambah jaringan. Pemain Table ketika ini cuba menyusun gerakan. Gerakan di bahagian tengah, tolakan ke depan. Sampai pula. Dewa sekarang ini gerakan menunggu. Gerakan di sebelah kiri, Alang. Tolakan ke tengah. Lembatan, terlepas. Lembat kali kedua. Berjaya menumpaskan penjaga gol.
Jaringan yang menarik dilakukan Taufik. Beraksi di bahagian kanan padang. Menambah jaringan mengubah kedudukan 3-2 untuk separuh masa ketiga pada minit ke-44. Setelah melepasi angka offside di sebelah kiri, ke arah di bahagian kanan padang. Pasukan table melakukan gerakan beruang ketika ini, melakukan rebatan jauh-jauh dan terkena tiang. Dan pengadil meniup whistle memberikan isyarat jaringan yang berjaya dihasilkan untuk mengubah kedudukan 4 jaringan pada minit ke-45 selang seminit yang dilakukan ketika penjaga gol agak ke depan dan membiarkan bola itu terus saja menerjah jaring. Pun nampak dia bola itu terkeluar daripada barisan penjaga gol. Dan ketika ini pasukan Dewa offside pula kata pengadil di bahagian kiri padang. Satu hantaran yang dilakukan berjaya untuk merangkap offside. Table hantaran ke depan terus kepada penjaga gol. Silakan di bahagian hadapan. Table ada ruang di bahagian tengah, tolakan berjaya dipintas oleh pertahanan Dewa yang tidak membenarkan sebarang jaringan terhasil. Tak mau dibolosi. Nombor 8 yang berjaya mengeluarkan bola dalam bahaya. Satu hantaran table. Satu tolakan keluar oleh penjaga gol. Dan rebatan susulan pula. Terus kepada penjaga gol. Mencari alang di sebelah kiri. Larian Taufik. Cuba untuk menunggu gerakan ini. Tolakan main table depan, masih dalam percubaan, masih lagi kawalan tetapi terlepas pula. Satu tolakan ke depan tak berjaya menupaskan penjaga gol Dewa. Setakat ini belum dibolosi untuk separuh masa ketiga. Keputusan 4-2 ketika ini pada minit ke-48 masih belum mengubah kedudukannya. Dan terlihat sepakan penjuru ini. Taufik dia mengeluarkan bola. Alang menunggu. Tolakan ke depan. Belum melarikan bola. Serangan saja. Cuba diasak oleh pemain. Satu pintasan. Taufik cuba mengawal. Dan beruang. Lambat pula. Tolakan ke tengah. Tetapi pengadil berikan isyarat
Sepakan untuk pasukan table. Tolakan oleh pemain table, through ball ke depan. Rian yang cuba dilakukan, tolakan ke tengah. Terus saja kepada penjaga gol Dewa. Taufik pada Fazli. Kan ke tengah terus saja kepada penjaga gol. Pemain table sekarang ni menyusun gerakan menghantar bola di bahagian tengah. Dia akan menunggu di bahagian hadapan. Cuba dikawal oleh pertahanan Dewa. Ada Ais beruang. Cerakan di belah kanan. Adanya Taufik ketika ini. Cuba mengawal, tolakkan ke tengah. Pemain nombor 19 merembat. Terus saja menarik jaring. Nasir. Jaringan yang menarik. Satu isyarat. Menandakan jaringan terhasil. Satu rembatan jarak jauh. Menumpaskan penjaga gol table ketika ini. Menjadikan kedudukan 5-2 pada minit ke-51. Satu jaringan yang menarik kalau kita lihat. Satu tolakan yang cuba dikeluarkan oleh main table. Dapat kepada Nasir, tidak menunggu lama. Terus saja membuat satu cubaan jarak jauh. Melepaskan penjaga gol table untuk kali yang kelima. Mengubah kedudukan. Dan ketika ini Fazli daya membentuk ruang yang ada. Taufik kepada Nasir, cuba mengawal di bahagian tengah. Beruang kepada Nasir, kembali Fazli di bahagian pertahanan. Nasir beruang, tolakkan ke depan, through ball yang menarik oleh Taufik ketika ini. Cuba masuk ke dalam, jadi halang oleh pertahanan table. Ke belakang, beri asak, tapi pengadil meniup whistle memberikan isyarat ada kekasaran berlaku. Satu kesilapan, Nasir ada peluang. Cuba memperdayakan pertahanan dan penjaga gol tertewas untuk kali ke-6. Kesilapan pertahanan yang cuba untuk merebut bola dapat kepada pemain tengah Dewa. Dan terus saja larikan bola ke bahagian pertahanan dan satu gerakan body logis menumpaskan penjaga gol untuk menjadikan kedudukan 6 pada minit ke-53 untuk menambah derita pasukan table ketika ini. Kita nampak untuk separuh masa pertama dan kedua agak baik yang dilakukan oleh pemain-pemain table ketika
Taufik. Kata Ais. Beruang. Beruang sekali lagi. Bermuka ruang. Dia rakam menunggu. Taufik sekali lagi. Banyak antara dilakukan di sebelah kanan. Dan mencari rakan di bahagian tengah lembatan. Terus saja ditepis keluar. Satu lembatan dummy dalam tonan. Percaya mencari ruang di bahagian kiri tapi jaga gol. Terus saja melangkah bola dalam bahaya. Kita lihat sebahagian penjuru oleh Taufik. Mencari rakan di bahagian tengah. Volley terus saja melambung tinggi. Satu hantaran, satu rembatan half volley yang cuba dilakukan oleh pemain berjersey 23 iaitu Beruang yang beraksi cemerlang di bahagian tengah. Mengawal gerak-geri pemain table. Dan Nasir kepada Vic. Terlepas pula. Rakan table sekarang ni cuba larikan bola di bahagian tengah. Ada rakan menunggu di bahagian hadapan. Cuba melarikan bola. Cuba mengawal. Ada rakan menunggu di bahagian tengah. Sekali lagi. Cuba melirukan. Dapat melepaskan bola di bahagian pertahanan. Ruang. Rakan Taufik di bahagian kanan. Cuba melirukan pertahanan. Berjaya melepasi. Rembatan. Terus saja menedah jaring. Satu rembatan yang agak padu, laju dan sempurna. Menumpaskan penjaga gol table yang dikawal oleh Din. Tak percaya, hanya mampu melihat rembatan yang agak laju dan mengubah kedudukan kepada 7 jaringan pada minit ke-56. Berjaya dilakukan oleh pemain berjersey 9 iaitu Taufik. Buat kali yang ketiga rasanya secara peribadi. Hat-trick yang dilakukan. Oh, terlepas rasanya. Dan satu tangkapan yang dilakukan oleh pasukan Dewa. Jaga gol. Fazli. Gerakan berjersey 17 Cok yang mengawal di bangkit. Alang. Kita lihat adakah dia mampu melepaskan hantaran di sebelah kiri. Berjaya. 1-2 dilakukan. Alang mencari ruang. Lembatan. Menunggu pula. Masih dalam kawalan. Dan itu dia. Tersasar pula. Apa yang berlaku oleh pemain-pemain Dewa ni? Pemain Dewa 11. Ais. Rasanya dia keliru sama ada bola tu keluar ataupun masih dalam permainan. Tapi dia tidak menjaringkan gol. Satu rakan yang dilakukan oleh pasukan table. Rakan. Dan ke bahagian kiri terlepas pula. Untuk memberikan lontaran ke dalam untuk pasukan Dewa 11. Taufik cuba mengawal di bahagian kanan. Dia rakam menunggu. Tapi tak lepas. Fazli. Nasir ketika ini di bahagian tengah. Kepada Ais. Ke belakang semula Cok. Silakan. Ais kepada Nasir. Bahkan ke tengah terkena pengadil pula. Berikan tolakan kepada pengadil. Sabar.
Berlaku daripada pengadil cuba menghentikan permainan sebentar untuk meredakan keadaan. Dan pengadil meniup whistle cuba meneruskan permainan. Belakang kanan Nasir, belakang ke belakang Cok. Ada kiri KS pada Alang. Mengawal. Lepas pula ada tarikan berlaku. Alang ada beruang. Nasir cuba mengawal di bahagian tengah, tolakkan ke belakang. Cok. Alang di sebelah kiri. Cik ruang. Ruang ketika ini ada ruang lembatan tinggi pula. Pengadil menitik whistle untuk menamatkan separuh masa ketiga untuk menjadikan kedudukan semasa ketiga ini 7 untuk pasukan Dewa, manakala pasukan 2 untuk pasukan Dewa ketika ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Snipers TV. Kita ingin lihat lawanan yang menarik di antara kedua pasukan. Tak ada keputusan ketika ini untuk separuh masa yang keempat. Pucuk untuk pasukan Dewa 11 di bahagian tanah padang, manakala pasukan table ada di sebelah kiri padang jersey merah jambu. Sepak bola telah dilakukan untuk pasukan table ketika ini mulakan gerakan untuk mencari rakan di bahagian tengah. Rakan menunggu, terlepas pula rakan ke tengah. Rakan mendapatkan cuba melepasi pertahanan. Rakan di bahagian tengah jadi dipintas oleh pemain table. Rakan di bahagian kanan berjaya untuk masuk ke dalam kotak penalti dan rematan tidak berjaya menumpaskan. Ifan bermain belah kiri. Ada Taufik. Lawan. Tangan ke dalam. Luang, cuba mata rakan di sebelah kanan. Cuba masuk. Cuba dihalang, terus dikeluarkan bola. Ke tengah untuk Taufik. Ke belakang kepada penjaga gol. Cok 17. Nombor 7 Ray. Mematarakan di seberang kanan. Satu putaran yang cantik dilakukan. Orang ke depan tak berjaya mengejar. Main table ketika ini cuba menyusun gerakan di bahagian tengah. Cuba melakukan hantaran pendek, belakang ke depan. Ada larian di sebelah kiri. Tidak offside kata pengadil. Cuba untuk mengawal dan bola keluar, memberikan sepakan penjuru untuk pasukan table. Hantaran ke tengah. Cik rakan cuba mengawal. Berjaya untuk dikawal Taufik. Cuba melasi beberapa pemain di bahagian tengah. Mengawal tak lepas pula. Main table. Gerakan mudah terlangkah ke depan. Tetapi ada punya whistle offside katanya. Ray pada penjaga gol. Cik rakan 27 Irfan kepada beruang. Irfan sekali lagi. Cik rakan di bahagian tengah berjaya mengawal. Tolakkan ke depan. Irfan masuk dalam kotak penalti. Satu sliding, satu rebatan tinggi pula. Sayang sekali
Satu hantaran lintang dan satu sentuhan saja diperlukan. Tapi An terlepas peluang keemasan. An berjersey 37 menjadi penyerang utama untuk pasukan Dewa 11. Belakang ke depan, satu larian oleh pasukan table. Di bahagian kanan, cari rakan di bahagian tengah. Mereka berjaya untuk mengawal dan mendapatkan jaringan tambahan. Terlepas pula dibiarkan Zik, pemain pertahanan di bahagian kanan, berjersey 31. Buat hantaran ke dalam dan ada pertukaran pemain oleh pemain table. Taufik belakang ke belakang untuk Chok. Goalkeeper mengambil. Cari ruang. Satu cubaan tetapi berjaya dihadang oleh pemain berjersey 14 Apple yang menjadi pertahanan terakhir untuk pasukan Dewa. Taufik cuba mengawal bahagian tengah, jaya untuk melepasi. Dan kepada beruang, silakan di bahagian kanan. Masuk ke dalam kotak penalti, ada larian tetapi satu tolakan untuk mengeluarkan bola, memberikan sepakan penjuru untuk pasukan Dewa. Satu hantaran ke tengah, jadi dikeluarkan. Taufik ada peluang di bahagian tengah, cari rakan di bahagian kiri. Irfan dia untuk cari ruang, beruang. Satu chip dan lambungan. Lewat kali kedua, ketiga. Dan jaringan terhasil. Setelah 3 percubaan dilakukan, talang menjadi penghalang pertama, rembatan kedua dan rembatan ketiga baru berjaya melupaskan penjaga gol untuk mengubah kedudukan 8 pada minit ke-67. Tembakan jarak jauh. Oh, terkena tiang. Terlepas. Penjaga gol dan palang menjadi halangan puas terakhir. Jika tidak, menarik untuk kita saksikan jaringan tersebut. Terselamat pasukan Dewa ketiga ini. Cubaan jarak jauh dari kotak penat daripada tengah. Dalam ke dalam untuk table. Tapi pengadil memberikan isyarat untuk pasukan Dewa. Hantaran ke belakang. Silakan, tapi tak menghantar pula. Tunggu sahaja peluang. Peluang kedua, rembatan. Jadi dihalang oleh pemain Dewa. Kan di sebelah kiri. Cuba dikawal. Dapat kepada pemain table. Sekarang ni cuba mengawal di bahagian tengah. Cari ruang. Berjaya melasi pertahanan. Ada hantaran ini. Terus saja pada penjaga gol. Nampak kemas hantaran lintang.
cuba dilakukan untuk menambahkan jaringan dari jurang. Irfan terlepas. Okay, rakan untuk mencari jarak jauh. Ada ruang. Satu chip. Masih dalam permainan, kata pengadil. Ada ruang. Satu rebatan, lemah pula. Perlahan. Tidak berjaya menumpaskan penjaga gol. Setelah penjaga gol, hanya melihat saja bola itu melepasi tiang gol. Senang kawalan table, cuba mencari jaringan tambahan. Setelah ketinggalan dengan 8 jaringan, baru 2 saja terhasil. Ada ruang di sini. Rebatan terus. Satu keputusan yang tidak sepatutnya dilakukan. Ada beberapa pemain yang menunggu. Satu hantaran rasanya boleh membantu rakan untuk mencari jaringan. Tapi percubaan yang agak jauh dilakukan. Dan terlihat di sebelah kiri, Irfan. Tiada pemain yang dikawal. Cuba masuk dalam kotak penalti. Mencari ruang di bahagian tengah. Rebatan terus. Satu jaringan yang menarik. Dengan menggunakan kaki kanan beliau. Terus saja merembat. Dan menambah jaringan yang ke-9. Mengubah suasana ketika ini. Daripada tenang kepada tegang. Daripada sejuk kepada panas. 9 jaringan terhasil untuk mengubah kedudukan semasa 9 untuk pasukan Dewa, 2 untuk pasukan Table. Sekarang ini ketinggalan yang besar, jurang yang cuba dilakukan. Lembatan sekali jauh, berjaya ditepis keluar. Beberapa percubaan dari jarak jauh yang cuba dilakukan oleh pemain Table untuk mencari jaringan tambahan. Satu lembatan dikena tiang sekali lagi. Banyak percubaan yang terkena palang oleh pemain Table. Tidak bernasib baik. Tidak berjaya untuk menghasilkan jaringan. Selamat untuk pasukan Dewa. Serang ke tengah. Mendapatkan bola pasukan Table ketika ini. Mengawal di bahagian tengah. Akan ke depan. Ada rakan menunggu. Cuba mengawal. Rakan di bahagian kanan cuba masuk ke dalam kotak penalti. Tapi ditutup ruang yang ada. Sekali lagi. Bola dihantar. Membuat antara pendek. Tolakkan yang cuba dilakukan. Dihalang beruang, berjaya mendapat bola. Akan di bahagian tengah. Cuba menaikkan bola di bahagian tengah. Pasukan Table ketika ini cuba mengawal. Tapi tak ada pemain yang menerima hantaran tersebut. Terlepas peluang. Pasukan Dewa. Mengawal di bahagian kanan. Menunggu rakan-rakan untuk membuka ruang di bahagian hadapan. Cok. Terlepas pula. Masih dalam kawalan. Lembatan. Terlepas daripada takapan penjaga gol. Bola muntah yang tiada pemain yang menyahut. Dan ketika ini pasukan Table masih lagi mengawal. Masih lagi mencari ruang.
Masih lagi menunggu sedikit tolakan. Bantu yang cuba dilakukan. Lepas hanya menunggu saja gerakan ini. Belakang ke belakang. Cari ruang. Ada sedikit ruang. Satu mendada, rembatan. Berjaya menempaskan penjaga gol untuk jaringan ketiga. Dan ada pertukaran yang diminta oleh pemain Dewa. Mengeluarkan Taufik dan juga Chok. Masukkan Nasir. Nasir berruang untuk pasukan Dewa ketiga ini. Ipul. Fazli. Nasir. Antara pendek untuk pemain-pemain Dewa ketiga ini setelah mereka mendahului dengan 9 jangan. Oh, kesilapan yang berlaku. Dan ruang terbuka. Jambatan tak berjaya. Sedikit lambat yang dilakukan. Katalan ke depan. Belakang menunggu. Belakang ke depan. Ada ruang. Yang terbuka. Oh. Katalan ke belakang. Adakah sempat untuk menyelamatkan bola? Masih dalam permainan kata pengadil. Table. Susun gerakan di sebelah kiri. Nak belakang ke depan. Berjaya tutup ruang. Memberikan bola berseorangan saja. Terus saja dikeluarkan bola itu. Dan lontaran ke dalam untuk pasukan Dewa. Tinggal beberapa minit lagi untuk masa ditamatkan. 3 minit. Belum masuk masa kecederaan. Satu gerakan yang cuba lakukan tapi dapat berjaya dipintas oleh pasukan Table. Kita ingin lihat aksi daripada pasukan Table. Adakah berjaya menambah jaringan. Satu tolakan. Tiada pemain yang menghalang. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Cuba mengawal. Melepasi satu pemain. Tetapi tak sempat untuk dihantar. Ruang. Cari Irfan. Bukan ke depan. Berjaya dihantar. Masuk ke dalam kotak penalti. Satu tolakan. Ada pemain tungguan di bahagian tengah. Irfan sekarang ini menunggu ruang rembatan. Tetapi penjaga gol berjaya untuk mengeluarkan bola. Tolakan ke belakang. Beruang. Cuba mengawal. Cuba masuk ke dalam kotak penalti. Cuba mengawal babulasi pertahanan. 1-2 pemain. Tolakan ke depan. Tetapi offside kata pengadil. Sembilan jaringan terhasil untuk pasukan Dewa. Manakala pasukan Table hanya mampu menghasilkan 3 jaringan. Oh, ada satu lorongan di bahagian kiri. Adakah berjaya melepasi pertahanan? Berjaya dikawal. Mencari ruang rembatan. Terlambat pula. Rembatan kali kedua. Sayang sekali. Bola melambung tinggi. Peluangnya terbuka luas. Hanya satu rembatan mudah saja. Tetapi bola itu tidak masuk.
Dan ini menyukarkan untuk pasukan table menambah jaringan. Satu tolakan kepada Ifan, cuba masuk ke dalam kotak penalti. Raka menunggu, terus merembat. Tetapi Din mengeluarkan bola untuk pasukan table. Mengawal di bahagian tengah, cuba dibantu oleh rakan. Rakan di sebelah kanan. Bermain hantaran pendek menuju ke arah di bahagian kanan. Ada rakan menunggu. Tolakan. Cik ruang lembatan. Tapi tak cukup kuat. Tak cukup tenaga. Tak cukup ruang yang cuba dilakukan. Dan ini memberikan pasukan Dewa satu serangan balas. Jadi dipintas oleh pemain table. Mencari ruang di bahagian tengah. Satu tolakan. Ada ruang yang terbuka. Ada 4 pemain yang menutup ruang. Satu tolakan. Berjaya melepasi pertahanan. Rematan. Berjaya ditepis keluar. Sayang sekali. Banyak percubaan yang didapatkan oleh pemain table. Tetapi penjaga gol palang dan juga jaringan yang masih lagi belum berhasil. Ruang di sini. Cuba untuk ruang lembatan tinggi pula. Terus saja keluar padang. Dan memberikan isyarat untuk pengadil memberikan satu bola yang perlu diambil untuk pasukan. Boleh rasanya kalau masa mengizinkan untuk pasukan. Nasir mengawal kepada Ifan. Ifan tolakkan ke belakang, tak sampai. Serangan balas oleh pasukan table, mencari lagi jaringan. Antara apa yang berlaku ketika ini, kesilapan. Pada Nasir, tolakkan ke tengah. Tak lepas. Table sekarang ini tinggal beberapa minit masa untuk ditamatkan. Dan serangan Wanto sekarang ini. Ada peluang kali pemain nombor 8. Cari ruang, lembatan. Berjaya dihasilkan akhirnya. Setelah berbanyak kali percubaan. Dan itu dia jaringan keempat terhasil untuk pasukan table ketiga ini. Dan pemain berkumpul untuk bersalaman. Dan minta maaf sekiranya ada kekasaran kerana perlawanan persahabatan ini adalah mengiratkan silaturahim sesama pemain dan kita perlu bersukan untuk sentiasa cergas. Dan jika ada kekasaran dan kesilapan, mohon maaf daripada pemain dan juga pihak pengurusan. Jadi kami sebagai pasukan yang akan mengulas pada malam ini ingin mengundur diri dan kita akan berjumpa di perlawanan